27 November 1998, Black Friday. Seorang gadis tak muncul ke tempat kerja. Nama dia Corey Parker, umur 25, duduk seorang kat apartmen Jacksonville Beach. Kawan-kawan dia pelik, call tak jawab, text tak reply. Bila dorang datang ke rumah dia, langsir tertutup. Tapi ada darah nampak celah tingkap. Polis pecah masuk. Corey ditemui atas katil, ditikam lebih 100 kali. Yang paling seram, banyak tikaman tu dibuat lepas dia dah mati. Tak ada pintu dipecahkan, tak ada barang hilang. Polis percaya pembunuh masuk melalui tingkap. Kes jadi senyap. Bertahun-tahun tak ada jawapan. Sampai satu hari, polis sedar sesuatu. Dari apartmen sebelah, ada orang boleh nampak terus ke bilik Corey. Jiran dia sendiri, seorang remaja 17 tahun. Tapi terlalu obsesi dengan Corey. Dia tak nak bagi DNA. Simpan puntung rokok elok-elok. Sampai satu hari, dia meludah atas tanah. Polis ambil air liur tu. DNA sepadan. Pembunuh sebenar selama ni tengok mangsa setiap hari melalui tingkap. Kadang yang paling bahaya bukan orang asing, tapi orang yang diam-diam memerhati